Bilik tali gantung, bilik orang kena sebat, semua kita boleh tengok dekat penjara dekat Johor ni yang 100 tahun lebih. Jom saya bawa korang, ini adalah part 2 Kota Jail Johor Bahru. Sebelum ni, I tunjuk korang tempat-tempat seram je kan dalam ni. Tapi sebenarnya dalam ni pun ada kedai makan, ada kedai kopi yang estetik untuk korang pergi dalam ni. Even ada tempat event pun diorang buat dalam ni. Korang tengok je selalu diorang punya page, nanti diorang akan update apa event yang akan ada dekat sini. Lagi-lagi kalau korang nak ambil gambar kan, kawasan ni memang tempat estetik, tempat yang macam creepy-creepy. Dia macam kalau kita ambil gambar, dia macam... Seram tak? Okey, sebenarnya dalam ni banyak je kedai makan tengah renovate, termasuklah Kacang Pol ni pun ada. And then the famous Johor brand ada dalam ni. Nanti. Sebelum korang balik, korang jangan lupa untuk singgah Kotel J Souvenir Shop. Dalam ni banyak benda-benda rare yang korang boleh bawa untuk souvenir. As a bonus, I bagi tahu korang, Kotel J ni termasuk dalam Ibrahim International Business District IIBD seluas 250 ekar dan termasuklah Coronation Square. Dia ada 6 main tower termasuk KPJ Healthcare, Berayat, Escort. Lepas tu korang tahu tak, dia ada lifestyle shopping mall terbesar dalam Johor Bahru. Dia terus connect je dengan RTS bila siap nanti.